Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Eli Akif bin Muhammad Asmadi. Saya dari Sekolah Kebangsaan Batu Mau. Kod sekolah saya ialah PBA 3001. Muka surat format ini berjumlah 94 muka surat. Penerbit novel ini ialah Ana Muslis Sendian Berhad. Komik ini mengisahkan perjuangan pasukan bola sepak SMK Kampung Datuk Harimau dalam usaha menubuhkan sebuah pasukan bola sepak sekolah. Perjalanan mereka bermula dengan kegigihan Cikgu Haris yang berusaha mencari pemain melalui sesi pemilihan sebelum berjaya membentuk pasukan yang dinamakan Tiger Takers. Pelbagai usaha yang telah dijalankan oleh pasukan Tiger Takers antaranya termasuk menjalani latihan intensif setiap hari serta mengadakan perlawanan persahabatan dengan 3 buah sekolah lain sebagai persediaan menghadapi pertandingan sebenar. Meskipun mengalami kekalahan dalam perlawanan persahabatan, Cikgu Haris tidak berputus asa. Beliau menganalisis kelemahan dan kekuatan pasukan melalui sesi postmortem bagi memperbaiki prestasi mereka. Latihan berterusan dijalankan untuk meningkatkan strategi dan stamina pemain. Sikap tidak mudah mengalah serta kesungguhan para pemain jelas terselah apabila mereka berusaha gigih dengan mengadakan lebih banyak sesi latihan. Pertandingan pertama bermula dengan pasukan Tiger Takers menentang Cak Ayat Besi dan berjaya meraih kemenangan. Berbekalkan semangat juang dan usaha yang gigih, pasukan Tiger Takers seterusnya menewaskan pasukan kedua iaitu Bulldozer FC. Dengan keazaman dan kesungguhan yang tinggi, pasukan Tiger Takers berjaya menumpaskan pasukan yang paling hebat dan berpengalaman iaitu Barbier FC. Asal daripada kerjasama yang erat dan strategi dan mantap, pasukan Tiger Takers akhirnya dinobatkan sebagai juara. Cikgu Haris serta semua ahli pasukan berasa amat gembira kerana usaha gigih mereka membuahkan hasil. Pihak sekolah SMK Kampung Datuk Harimau turut berbangga dan berasa teruja atas kejayaan Tiger Takers yang berjaya mengharumkan nama sekolah. Sebagai penghargaan, hadiah dan pingat diberikan kepada para pemain. Pengajaran daripada komik ini ialah kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapaikan kejayaan dan tidak boleh berputus asa. Sekian, terima kasih.